Cerita seram Hospital Lama Tanjung Rambutan. Hasan, seorang pengawal keselamatan baru, ditugaskan menjaga kawasan Hospital Lama Tanjung Rambutan. Malam itu, suasana sunyi, hanya bunyi cengkerik menemani. Dia buat rondaan seperti biasa, lampu suluh kecil di tangan. Tiba-tiba, dari arah blok lama yang telah bertahun ditutup, kedengaran bunyi kerak-kerak, seperti sesuatu sedang diseret di lantai. Hasan berhenti, cuba fokus telinga. Semakin lama, bunyi itu jelas, seolah-olah katil besi diheret perlahan-lahan. Jantungnya berdegup kencang. Tak mungkin ada orang, bisiknya. Blok itu memang sudah kosong, malah bekalan elektrik pun sudah lama diputuskan. Hasan nekat melangkah masuk. Bau hapak dan karat memenuhi udara. Cahaya suluhnya menari di dinding kusam. Cat mengelupas. Jeritan tiba-tiba bergema. Suara lelaki dan perempuan bercampur, seperti pesakit yang menjerit serentak, bergema dari setiap bilik kosong. Hasan panik, lampu suluhnya bergegar di tangan. Bila dia menoleh ke hujung koridor, dia nampak sebuah katil besi lama bergerak sendiri, bergeser ke arahnya. Roda berkarat berdecit kuat. Hasan lari lintang pukang keluar dari blok itu. Tetapi ketika menoleh sekali lagi, di setiap tingkap yang gelap, jelas kelihatan bayangan tubuh pesakit kurus kering, wajah hancur, memandangnya dari dalam.